Ini ada kedai yang tunjuk dengan saya, dia lebih-lebih, dia poyo-poyo semua. Malaya, Malaya, bersama kita bangkit suara. Ini memang buka mata kita semua. Kedai ini poyo-poyo tunjuk besar kepala. Tapi kalau datang immigration, KDN, PDRM check, baru tahu siapa sebenar. Pengadu jelas marah sebab orang Malaysia kena harungi birokrasi gila untuk mohon lesen, tapi warga asing boleh main pakai nama orang lain. Buka kedai senang-senang, berlagak something pula tu. Diorang makan duit juga katanya. Ini bukan main-main. SPRM dan Unit Integrity PBT kena siasat. Rakyat tengok, bila tegas pada Melayu tapi lembut pada warga asing, rasa keadilannya mana? Nada pengadu bukan sekadar marah, tapi kecewa. Orang Malaysia mah cari makan sini, siapa tolong? Orang Malaysia tolong. Ini bukan setakat cakap kosong, tapi teguran pedas. Penguatkuasa wujud untuk lindungi rakyat, bukan tenggelamkan mereka. Kalau terus biar sistem bocor macam ini, hormat rakyat pada undang-undang pun hilang. Spot check patut dibuat, audit resen dijalankan, saluran aduan integriti diwujudkan, baru rakyat lega. Ini ada kedai yang tunjuk dengan saya, dia lebih-lebih, dia poyo-poyo semua. Dia cakap dia besar, saya mau tengok itu immigration, KDN, dengan PDNKK. Datang checking, kalau tak percaya, ada orang makan duit juga. Kalau tak ada, check-in ini kedai lah kacau. Saya orang Malaysia saya orang Malaysia menjaga. Apa dia mau kacau saya? Mari datang check-in dulu, baru you boleh cakap saya salah ke saya tak ada salah. Saya bagi tahu. You orang mari check-in dulu, baru cerita dengan saya. Ini semua boleh buka sini, apa orang Melayu tak boleh buka kah? Kalau you tak puas hati orang Melayu, you saman saja. Orang Melayu semua ada IC, semua ada. Bila orang Melayu mau pergi mohon lesen, you orang tolak. Tapi warga asing pergi buat pakai nama orang lain, you orang bagi. Ni orang boleh buat ini macam kah? Kami orang Malaysia cari makan sini. Kami penduduk Malaysia Apa-apa nanti ada masalah kah, you orang mau mati kah, siapa tolong? Orang Malaysia tolong. You ingat you orang punya lain bangsa tolong you orang kah?